Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kazrin binti Abdul Sain. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua bagi kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, iaitu tugasan kritikan terhadap karya sastra. Jadi ini ialah karya sastra yang saya akan kritik sebentar lagi, iaitu novel Kembali ke Pangkuan yang ditulis oleh Wahbah, dan novel ini diterbitkan oleh Tex Publishing Sdn Bhd pada tahun 1985. Ini merupakan sinopsis bagi novel Kembali ke Pangkuan, iaitu Malik merupakan seorang budak yang pandai dan baik, namun kehidupannya berubah selepas kehilangan ibu serta dua orang adik-beradiknya, diikuti ayahnya yang berpindah mengajar di bandar. Sejak itu, Malik menjadi seorang budak yang nakal, tidak mendengar nasihat, tidak membantu neneknya, malah gagal dalam peperiksaan. Walau bagaimanapun, satu kejadian telah menyedarkan dirinya. Lalu Malik insaf dan kembali berubah menjadi seorang budak yang baik serta patuh kepada orang tua. Jadi, perubahan yang dialami oleh Malik menunjukkan bahawa faktor persekitaran dan emosi memainkan peranan yang amat signifikan dalam membentuk sasiah seseorang. Kehilangan ibu dan adik-beradik serta ketiadaan ayah di sisi telah memberikan kesan yang mendalam terhadap jiwa Malik sehingga dia memberontak dan berubah menjadi nakal. Keadaan ini memperlihatkan bahawa seorang kanak-kanak sangat memerlukan kasih sayang, perhatian dan bimbingan daripada keluarga untuk kekal berada di landasan yang betul. Di samping itu, sikap Malik yang tidak mendengar nasihat dan tidak membantu neneknya menggambarkan konflik dalaman yang dialaminya, walaupun tidak dihuraikan secara terperinci. Perubahan negatif ini sebenarnya boleh ditafsirkan sebagai luahan kesedihan dan kekosongan yang dirasai akibat kehilangan orang tersayang. Namun begitu, kejadian yang menyedarkan Malik menjadi titik perubahan penting dalam hidupnya apabila dia mula menyedari kesilapan diri dan berusaha untuk berubah ke arah kebaikan. Akhirnya, keinsafan Malik menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai peluang untuk memperbaiki diri walaupun pernah melakukan kesilapan. Perubahan ini juga menegaskan kepentingan nilai seperti kesedaran diri, keazaman dan kepatuhan kepada orang tua dalam membentuk pribadi yang lebih baik. Hal ini menjadikan kisah Malik syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan teladan oleh pembaca. Jenis kritikan ada 6. Yang pertama, kritikan sanjungan. Yang kedua, kritikan teguran. Yang ketiga, kritikan saranan. Yang keempat, kritikan pendekatan. Yang kelima, kritikan penganalisisan. Dan yang keenam, kritikan penilaian. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini merujuk kepada bentuk kritikan yang memberi pujian atau penghargaan terhadap sebuah karya yang telah dihasilkan oleh seseorang individu serta diselitkan sedikit teguran secara halus. Fokus utama bagi kritikan sanjungan ini ialah menonjolkan kelebihan dan nilai positif. Ciri-cirinya, yang pertama, bersifat positif, iaitu lebih menekankan pujian berbanding kelemahan. Yang kedua, menghargai usaha atau karya dengan menunjukkan rasa kagum atau hormat. Yang ketiga, bahasa yang sopan dan berhemah supaya tidak menyinggung perasaan pengarang. Yang keempat, teguran secara halus. Dan yang kelima, memberi motivasi dengan mendorong penambahbaikan tanpa menjatuhkan. Seterusnya, tujuan kritikan sanjungan. Yang pertama, memberi penghargaan terhadap kelebihan.
Seterusnya, meningkatkan keyakinan dan motivasi. Dan yang terakhir, mengiktiraf usaha atau hasil kerja. Selain itu, dapat juga saranan dalam kritikan sanjungan, iaitu nyatakan pujian secara spesifik, elakkan pujian berlebihan tanpa asas, dan boleh selitkan cadangan kecil secara halus. Terdapat kritikan sanjungan dalam petikan Nenek Halimah sayangkan Malik walaupun dia tahu cucunya itu nakal benar. Saya tengok kamu selalu usik nenek kamu, Malik, ujar Hafiz. Tidak baik usik orang tua, dia nenek kamu. Jadi, dalam petikan ini sangat baik kerana menunjukkan sikap prihatin seorang sahabat yang sanggup menegur demi kebaikan rakannya. Hal ini membuktikan bahawa hubungan persahabatan yang sebenar tidak hanya terikat pada keseronokan dan masa gembira semata-mata, tetapi turut merangkumi tanggungjawab moral untuk saling menasihati antara satu sama lain. Sikap sahabat yang berani menegur kesilapan rakannya menunjukkan kejujuran dan keikhlasan dalam memastikan rakannya tidak terus melakukan kesalahan yang boleh memudaratkan masa depan. Selain itu, tindakan menegur ini juga menggambarkan keberanian moral yang tinggi kerana tidak semua orang mampu menegur kesilapan rakan sendiri. Oleh itu, nilai ini sangat penting dalam membentuk hubungan persahabatan yang sihat, saling membina dan membawa kepada perubahan positif dalam diri seseorang. Yang kedua, dalam petikan ini terdapat nilai kasih sayang yang dapat dilihat melalui watak Nenek Halimah yang tetap menyayangi cucunya Malik walaupun sering disakiti. Hal ini menunjukkan bahawa kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nenek Halimah bukanlah kasih sayang biasa, tetapi kasih sayang yang penuh dengan kesabaran, ketabahan dan pengorbanan. Walaupun Malik sering bersikap degil, tidak mendengar nasihat serta mengabaikan tanggungjawab terhadap neneknya, Nenek Halimah tetap tidak pernah berhenti menyayangi dan mendoakan kebaikan untuk cucunya. Hal ini menunjukkan bahawa kasih sayang seorang ahli keluarga, khususnya seorang nenek, bersifat tulus dan tidak pudar walaupun diuji dengan sikap yang menyakitkan hati. Malah situasi ini juga menggambarkan kekuatan emosi seorang penjaga yang tetap berusaha mendidik dan membimbing cucunya walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Perkara ini secara tidak langsung menonjolkan nilai kekeluargaan yang tinggi dalam masyarakat. Samping itu, dalam petikan ini juga terselit nilai moral yang disampaikan secara halus melalui dialog yang mudah difahami oleh pembaca. Penyampaian nilai moral secara tidak langsung ini menjadikan jalan cerita lebih menarik, berkesan dan tidak bersifat mengajar secara terus terang, sekaligus membolehkan pembaca menghayati mesej yang disampaikan dengan lebih mendalam. Melalui dialog dan peristiwa yang berlaku, pembaca dapat memahami bahawa setiap tindakan manusia mempunyai akibatnya, sama ada baik atau buruk. Antara pengajaran yang dapat diperoleh ialah pentingnya menghormati orang tua, menghargai nasihat yang diberikan serta tidak mengabaikan kasih sayang keluarga. Selain itu, petikan ini juga mengajar bahawa setiap individu mempunyai peluang untuk berubah menjadi lebih baik apabila mereka sedar akan kesilapan sendiri dan menerima bimbingan daripada orang sekeliling. Justru itu, kesedaran ini penting kerana ia membantu membentuk sasiah yang lebih matang, bertanggungjawab dan berdisiplin dalam kehidupan seharian. Yang seterusnya adalah kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan bentuk kritikan yang bertujuan untuk menegur kesilapan atau kelemahan secara langsung tetapi masih sopan.
Fokus kritikan teguran ini adalah untuk memperbaiki kekurangan agar hasil atau prestasi dapat ditingkatkan. Ciri-ciri kritikan teguran yang pertama ialah menumpukan kepada kelemahan. Yang kedua, bersifat membina. Yang ketiga, bahasa jelas dan tegas. Yang keempat, disertai cadangan. Dan yang terakhir, tidak terlalu memuji. Tujuan kritikan teguran yang pertama, menegur kesilapan atau kelemahan. Yang kedua, membantu memperbaiki kekurangan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualiti hasil atau prestasi. Seterusnya, saranan kritikan teguran. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan tetapi jelas. Yang kedua, fokus pada isu, bukan individu. Dan yang terakhir, sertakan cadangan penambahbaikan. Seterusnya, kritikan teguran. Pada petikan, kamu sudah melampau. Kamu ganggu murid-murid lain hendak belajar. Yusri marah. Malik meludah ke lantai. Tangan kirinya mencengkam leher baju Yusri sambil mengangkat tangan kanan hendak menumbuk Yusri. Jadi, terdapat struktur ayat yang kurang gramatis dalam petikan ini. Struktur ayat dalam petikan tersebut didapati kurang kemas kerana terlalu banyak aksi digabungkan dalam satu ayat yang panjang tanpa penghubung yang jelas. Hal ini menyebabkan ayat menjadi kurang lancar serta agak sukar difahami oleh pembaca pada bacaan pertama. Selain itu, ketiadaan tanda pemisah seperti noktah atau kata hubung yang sesuai menjadikan urutan peristiwa kelihatan tergesa-gesa dan tidak tersusun. Justru itu, struktur yang lebih gramatis sepatutnya memisahkan setiap tindakan kepada ayat yang lebih pendek dan teratur supaya setiap peristiwa dapat difahami dengan jelas serta memberi kesan penceritaan yang lebih baik. Seterusnya, dialog dalam petikan ini terlalu ringkas. Dialog yang digunakan dalam karya ini terlalu ringkas dan tidak dikembangkan dengan baik sehingga gagal menggambarkan emosi sebenar watak. Hal ini menyebabkan pembaca sukar memahami tahap kemarahan, konflik atau perasaan yang ingin disampaikan oleh watak tersebut. Dialog yang baik sepatutnya mempunyai sedikit huraian atau penekanan emosi agar lebih hidup dan meyakinkan. Selain itu, dialog yang terlalu pendek juga menjadikan interaksi antara watak kelihatan kaku dan kurang natural. Oleh itu, dialog perlu diperkaya dengan unsur emosi atau penjelasan ringkas supaya lebih berkesan dan memberi impak kepada pembaca. Seterusnya, dalam petikan ini juga terdapat elemen yang kurang sesuai dalam watak pelajar. Tindakan yang ditunjukkan oleh watak seperti bergaduh secara fizikal, mencengkam baju dan cuba menumbuk kurang sesuai jika digambarkan dalam konteks pelajar tanpa sebarang penjelasan yang kukuh. Hal ini kerana ia boleh menimbulkan gambaran negatif terhadap watak pelajar serta tidak mencerminkan nilai murni yang sepatutnya diamalkan dalam persekitaran sekolah. Sekiranya elemen seperti ini digunakan, penulis perlu memberikan latar belakang yang jelas bagi menjelaskan punca konflik supaya pembaca dapat memahami sebab tindakan tersebut berlaku. Tanpa penjelasan, watak akan kelihatan tidak realistik dan keterlaluan. Dan yang terakhir, terdapat penggunaan bahasa yang agak kasar dalam petikan ini, iaitu penggunaan bahasa dan gambaran seperti meludah ke lantai serta mencengkam leher baju dianggap kasar dan boleh menimbulkan visual yang kurang menyenangkan kepada pembaca.
walaupun tujuan penulis mungkin untuk menunjukkan ketegangan atau konflik. Penggunaan bahasa seperti ini perlulah dikawal agar tidak terlalu ekstrim, terutama dalam karya yang melibatkan watak pelajar. Bahasa yang terlalu kasar juga boleh mengurangkan nilai estetika penulisan dan menjadikan karya kurang sesuai untuk semua peringkat pembaca. Oleh itu, penulis disarankan menggunakan bahasa yang lebih sopan atau menggambarkan konflik secara lebih tersirat tetapi masih berkesan. Seterusnya, kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan bentuk kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan seperti memberikan cadangan atau idea penambahbaikan terhadap sesuatu karya yang dihasilkan. Fokus utama bagi kritikan saranan ialah membantu meningkatkan kualiti tanpa menekankan kesalahan secara keras. Seterusnya, ciri-ciri kritikan saranan. Yang pertama, berbentuk cadangan. Yang kedua, bersifat membina. Yang ketiga, tidak terlalu menonjolkan kelemahan. Yang keempat, bahasa sopan dan lembut. Dan yang terakhir, memberi alternatif atau idea baharu. Tujuan bagi kritikan saranan ialah memberi cadangan atau idea baharu, menambah baik sesuatu hasil, menggalakkan perkembangan dan kreativiti. Seterusnya, saranan bagi kritikan saranan, iaitu gunakan ayat cadangan seperti boleh atau sebaiknya. Seterusnya, memberikan alternatif yang praktikal dan pastikan cadangan relevan dengan situasi. Terdapat kritikan saranan pada petikan, dia melewati lorong kecil menuju ke rumahnya. Berdebub-debab bunyi kakinya berlari. Bila terasa penat, dia berhenti. Kaki kanannya menyepak rumput-rumput dan ranting-ranting kayu di tanah. Hatinya geram benar. Dia berasa amat terhina, ditertawakan secara beramai-ramai di depan kelas. Malunya bukan kepalang. Jadi, dalam petikan ni terdapat struktur ayat yang kurang kemas dan berulang. Iaitu petikan ni terdiri daripada ayat-ayat yang pendek dan terpisah-pisah tanpa penghubung yang jelas sehingga menyebabkan aliran cerita terasa kaku dan tidak begitu lancar. Jadi, setiap ayat berdiri sendiri tanpa kesinambungan yang baik antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Hal ini menjadikan pembaca kurang dapat merasai perjalanan emosi dan tindakan watak secara menyeluruh. Oleh itu, penulis disarankan untuk menggabungkan beberapa ayat, menggunakan kata hubung yang sesuai seperti sambil, kemudian atau lalu, supaya penceritaan ini menjadi lebih tersusun, lancar dan lebih hidup. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahasa yang kurang tepat, iaitu seperti perkataan berdebub-debab tidak digunakan dalam bentuk yang tepat atau baku dalam bahasa Melayu standard. Jadi, penggunaan perkataan yang kurang tepat ini boleh mengganggu kefahaman pembaca serta menjejaskan mutu penulisan. Dalam penulisan yang baik, pemilihan kata yang tepat sangat penting untuk menggambarkan suasana dengan jelas dan profesional. Oleh itu, penulis disarankan menggunakan ungkapan yang lebih sesuai seperti bunyi tapak kakinya berlari dengan laju atau bunyi kakinya berdegap-degup agar maksud yang ingin disampaikan lebih jelas, tepat dan dramatis. Di samping itu, terdapat juga kurang variasi ayat dan gaya penceritaan dalam petikan ini. Iaitu keseluruhan petikan menggunakan struktur ayat yang hampir sama. Iaitu ayat mudah yang berturutan. Jadi keadaan ini menyebabkan bacaan menjadi agak kurang menarik. Dalam penulisan kreatif,
Variasi ayat amat penting untuk mengekalkan minat pembaca serta memberikan ritma yang lebih dinamik dalam penceritaan. Oleh itu, penulis boleh mempelbagaikan struktur ayat dengan menggunakan ayat majmuk, ayat pancangan atau ayat keterangan bagi menggambarkan situasi dengan lebih berkesan. Selain itu, penggunaan unsur gaya bahasa seperti pembandingan atau metafora juga boleh membantu menjadikan penulisan lebih menarik dan hidup. Dan yang terakhir, huraian emosi dalam petikan ini masih boleh diberkayakan. Iaitu walaupun perasaan marah, malu dan terhina telah dinyatakan, namun gambaran emosi tersebut masih terlalu umum dan tidak cukup untuk memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Jadi, penulis hanya menyatakan perasaan tanpa menunjukkan bagaimana perasaan itu mempengaruhi fizikal atau tindakan watak secara lebih terperinci. Sebagai contoh, penulis boleh menambah unsur seperti wajah yang memerah, mata yang berkaca-kaca atau dada yang berdebar kuat untuk menggambarkan emosi dengan lebih jelas dan realistik. Hal ini akan menjadikan watak itu lebih hidup dan mudah difahami untuk pembaca. Seterusnya, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merujuk kepada bentuk kritikan yang menilai cara, kaedah atau strategi yang digunakan dalam menghasilkan sebuah karya. Jadi, fokus utama dalam kritikan pendekatan ialah bukan pada hasil semata-mata, tetapi pada bagaimana proses itu dijalankan. Jadi, ciri-ciri kritikan pendekatan ialah menilai kaedah atau strategi yang digunakan, fokus kepada proses bukan hanya hasil akhir, bersifat analitikal, boleh melibatkan perbandingan dengan kaedah lain, dan disertai penilaian dan cadangan untuk penambahbaikan. Tujuan bagi kritikan pendekatan. Yang pertama, menilai kaedah atau strategi yang digunakan. Seterusnya, mengenal pasti keberkesanan sesuatu pendekatan dan mencadangkan kaedah yang lebih sesuai. Selain itu, saranan bagi kritikan pendekatan, iaitu jelaskan pendekatan yang digunakan terlebih dahulu. Kemudian, bandingkan dengan pendekatan lain dan cadangkan penambahbaikan berdasarkan situasi. Selain itu, terdapat kritikan pendekatan pada petikan. Mukanya dibungkus dengan kain gebar, dia menangis tersedu-sedu. Saya bukan bodoh, mustahil saya dapat telur ayam. Hatinya berbisik lagi. Rasa meradang dan malu masih menguasai dirinya. Dia tidak dapat menahan perasaannya bila kawan-kawannya mengejeknya. Dapat telur ayam, rebuslah. Dapat telur ayam, gorenglah. Dia seperti ternampak bibir-bibir yang mengejeknya. Siapakah yang mengejek saya? Siapa? Dia tidak dapat meneka siapa. Waktu itu kepalanya tertunduk. Malu hendak ditentang wajah rakan-rakannya. Kritikan pendekatan yang terdapat pada petikan ini ialah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ialah satu kaedah kritikan yang digunakan untuk memahami dan menilai sesuatu karya berdasarkan aspek emosi, pemikiran dan keadaan mental watak-wataknya. Pendekatan ini tidak hanya melihat apa yang berlaku dalam cerita, tetapi lebih kepada mengapa sesuatu tindakan itu berlaku dari sudut dalaman watak. Dalam petikan tersebut, terdapat penggambaran konflik emosi dalam yang kuat tetapi kurang seimbang. Jadi, petikan ini berjaya menunjukkan konflik dalaman watak melalui perasaan malu, marah dan terhina yang digambarkan secara jelas melalui tangisan serta bisikan hati.
Hal ini menunjukkan watak berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan sedang berdepan dengan tekanan psikologi yang tinggi. Namun begitu, penggambaran ini terlalu tertumpu kepada emosi negatif tanpa disertai usaha watak untuk mengawal atau menenangkan dirinya. Dalam pendekatan psikologi, individu yang sihat biasanya mempunyai keseimbangan antara emosi dan rasional. Jadi, cadangan penambahbaikan ialah penulis boleh menambah elemen kawalan diri seperti watak, cuba menenangkan diri, menarik nafas atau mengingat nasihat seseorang. Hal ini akan menunjukkan bahawa perkembangan emosi yang lebih realistik dan matang. Seterusnya, pengaruh tekanan sosial terhadap pembentukan emosi watak, iaitu ejekan rakan-rakan seperti dapat telur ayam memberi kesan mendalam terhadap harga diri watak sehingga dia berasa sangat terhina dan tidak berharga. Hal ini menunjukkan bahawa watak sangat bergantung kepada penerimaan sosial dalam membina keyakinan diri. Dari sudut psikologi, situasi ini menggambarkan tekanan rakan sebaya yang boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan emosi remaja. Jadi, penulis boleh menambah latar belakang hubungan watak dengan rakan-rakannya atau menunjukkan sebab watak begitu terkesan agar pembaca lebih memahami punca tekanan tersebut. Dan yang terakhir, kecenderungan pemikiran negatif dan berulang. Watak dilihat mengulang semula ejekan yang diterimanya dalam fikiran, menunjukkan berlakunya pemikiran negatif yang berterusan. Keadaan ini boleh dikaitkan dengan tekanan mental seperti kebimbangan atau rasa rendah diri yang mendalam. Pengulangan ini juga memperlihatkan watak sukar melepaskan peristiwa yang menyakitkan, lalu terus terperangkap dalam emosi tersebut. Jadi, penulis perlulah menyeimbangkan pemikiran ini dengan unsur pemikiran positif atau rasional, seperti watak cuba meyakinkan diri bahawa ejekan tersebut tidak benar atau tidak perlu dipedulikan. Seterusnya, kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan merupakan bentuk kritikan yang menghuraikan dan menilai sesuatu secara terperinci dengan membuat analisis terhadap aspek-aspek tertentu seperti isi, struktur, bahasa, teknik atau makna. Jadi, fokus utama bagi kritikan penganalisisan ini ialah memahami secara mendalam sebelum membuat penilaian. Ciri-ciri bagi kritikan penganalisisan ialah bersifat mendalam dan terperinci, berunsur analisis, berpandukan bukti atau contoh, fokus kepada pelbagai aspek dan logik serta sistematik. Tujuan bagi kritikan penganalisisan iaitu menghuraikan sesuatu secara mendalam, memahami kekuatan dan kelemahan secara terperinci, serta membuat penilaian berdasarkan analisis. Seterusnya, saranan bagi kritikan penganalisisan iaitu gunakan bukti atau contoh yang jelas, kemudian susun analisis secara sistematik dan elakkan pendapat tanpa sokongan. Seterusnya, terdapat kritikan penganalisisan dalam petikan Malik suka berkawan dengan Hafiz tetapi kawannya itu suka berletih. Suka nasihatnya supaya rajin belajar. Hafiz berletih macam neneknya, menceceh hingga dia naik jelak. Jadi, dalam petikan ni, watak Hafiz merupakan watak seorang kawan yang prihatin dan bertanggungjawab kepada kawannya Malik, kerana dia sentiasa mengambil berat tentang pelajaran serta masa depan rakannya ini. Jadi, Hafiz ni sering menasihati Malik supaya rajin belajar dan hal ini jelas untuk menunjukkan bahawa keinginannya untuk melihat Malik berubah ke arah yang lebih baik serta mencapai kejayaan dalam kehidupan.
Sikap ini memperlihatkan bahawa Hafiz memiliki nilai murni seperti keprihatinan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab dalam persahabatan. Seterusnya, pewaktakannya menunjukkan niat baik tetapi pendekatan yang kurang sesuai. Hafiz ni digambarkan suka berletih dan menceceh secara berlebihan sehingga cara penyampaiannya menjadi kurang menyenangkan. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan Malik berasa bosan dan jelak sekaligus menimbulkan jarak emosi antara mereka. Situasi ini menggambarkan bahawa cara komunikasi yang tidak berhikmah boleh menjejaskan penerimaan seseorang terhadap nasihat walaupun nasihat tersebut sebenarnya membawa kepada kebaikan. Selain itu, pewaktakan Hafiz turut memperlihatkan kelemahan dalam memahami emosi dan perasaan orang lain. Dia lebih menumpukan kepada apa yang ingin disampaikan tanpa mengambil kira cara dan masa yang sesuai untuk menegur. Hal ini menunjukkan bahawa dalam sesebuah hubungan persahabatan, bukan sahaja niat yang penting, tetapi juga cara penyampaian yang lembut dan berhemah agar mesej dapat diterima dengan baik. Dan yang terakhir, kritikan penilaian. Kritikan penilaian ialah bentuk kritikan yang memberikan pertimbangan atau penghakiman terhadap kualiti sesuatu karya, prestasi atau hasil kerja berdasarkan kriteria tertentu. Fokus utama bagi kritikan penilaian ini ialah menentukan tahap baik atau lemah sesuatu perkara. Kemudian ciri-ciri kritikan penilaian ialah bersifat menghakimi berdasarkan kriteria tertentu, disokong dengan alasan, seimbang, jelas dan tegas. Tujuan bagi kritikan penilaian untuk menentukan tahap atau kualiti sesuatu hasil, memberi keputusan atau penghakiman dan membantu membuat penambahbaikan keseluruhan. Kemudian, saranan bagi kritikan penilaian pula adalah menggunakan kriteria yang jelas, berikan alasan bagi setiap penilaian dan pastikan penilaian tersebut seimbang. Dan yang terakhir, kritikan penilaian. Novel Kembali ke Pangkuan ini mempunyai unsur kematangan dan bermutu, namun pada tahap yang sederhana sahaja. Untuk penilaian kematangan, novel ni menyentuh isu kehilangan keluarga, perubahan sikap dan keinsafan yang merupakan tema yang agak matang. Yang kedua, pewaktakan Malik melalui emosi seperti kesedihan, pemberontakan dan penyesalan. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat unsur kematangan psikologi watak. Dan yang terakhir, tahap kematangan tidak terlalu kompleks kerana konflik dan perubahan watak agak mudah dan sesuai untuk pembaca remaja. Jadi, apa yang saya faham, novel ni mengangkat isu kehidupan yang agak berat seperti kehilangan ahli keluarga, perubahan sikap remaja serta keinsafan selepas melakukan kesilapan. Tema-tema ini menunjukkan kematangan kerana ia menyentuh emosi dan perkembangan diri seseorang, khususnya dalam menghadapi ujian hidup. Watak Malik yang berubah daripada baik kepada nakal, kemudian kembali insaf, turut menggambarkan perjalanan psikologi yang relevan dengan realiti kehidupan. Dan untuk penilaian mutu pula, karya ini bermutu kerana mengandungi pengajaran yang jelas dan plotnya juga tersusun yang menyebabkannya mudah untuk difahami. Jadi dari segi mutu, karya ini mempunyai nilai yang baik kerana syarat dengan pengajaran positif seperti kepentingan kasih sayang keluarga, kepatuhan kepada orang tua dan kesedaran untuk memperbaiki diri. Jadi, jalan ceritanya juga tersusun dan mudah diikuti, menjadikannya sesuai untuk pembaca, khususnya pelajar. Namun begitu, mutu karya ini masih boleh dipertingkatkan kerana terdapat beberapa kelemahan seperti perincian peristiwa penting yang kurang jelas
dan perkembangan emosi watak yang tidak dihuraikan secara mendalam. Perubahan watak Malik juga berlaku agak cepat menyebabkan kesan dramatik kurang dirasai oleh pembaca. Jadi ini merupakan rujukan saya iaitu daripada buku Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu dan juga novel Kembali ke Pangkuan. Jadi sekarang kita sudah ke penghujung pembentangan. Hal itu sahaja pembentangan daripada saya tentang kritikan terhadap karya sastra. Sekian, terima kasih.